Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat surprise birthday. Kita Kak Lin kita telah menginjak umur tut. Abang, kata-kata sikit kat ibu. Kita nak buat surprise ni. Sabar. Okey. Go. Jangan tutup. Rosaklah lens tu. Okey. Adik, Musa nak cakap apa? Allahu Akbar. Okey, kita nak pergi mana? Korang kena tunggu. Kita nak pergi jalan mana ni? Abang tahu tak? Adalah. Okey, Musa dah ready? Kita nak jalan dah ni. Sejam 40 minit. Ui, mak ai. Sejam 40 minit. Tak jam sebab kita lalu highway baru daripada Ampang ni, EKVE nama highway ni. Okey. Ibu okey, Ibu? Okey. Map dah ready, lagu dah ready, bintang-bintang di langit. Cantik. Musa okey Jangan nangis Jom. Akhirnya kita dah sampai, bang. Kita kat mana ni? Dinda. Kita kedai Dinda, bukan Nenda. Bukan kedai Nenda, tapi ini kedai Dinda. Ini kedai Dinda. Yeza. Okay, kita dah sampai. Perjalanan selama 1 jam 40 minit. Kita dah sampai di Port Dickson. Kita akan bercuti di Port Dickson. Yeay. Sebelum tu kita nak makan dulu. Sebab birthday girl kita sangatlah suka makan makanan Melayu. Dia tak reti makan western ni. Tak boleh masuk, tekak dia. So kita belanja dia makan masakan Melayu. Alright. Okay, bang? Okay. Musa, okay? Zoom sikit. Cik comel. Ui, paneh Nowi 9 ni. Paneh betul. Jom. Panas. Right. Jom, ikut aku bawa korang pergi kedai Dinda and Son. Jom, masuk, jom. Yeay, handsome-nya. Sini. Ke sana, jom. Musa, sini. Jom, masuk. Jom, masuk kedai. Go. Go inside. La ilaha illallah. Okay, jom. Jom. Okay, jom. Wow, cantik gila ni. Lapar, bang? Jom. Cantik lah kedai dia. Kids meal ni nak spaghetti carbonara boleh? Lepas tu saya nak set lauk kampung ni. Tapi boleh tak tambah satu lagi nasi putih? Lepas tu ayam cili ni, kalau saya tukar kepada ayam goreng boleh? Baby nak kek tak? Tiramisu nak? Tiramisu, one kek. Tiramisu ni. Hari ni birthday akak. Ikut adik all out je dik. Adik buat je yang terbaik. Dia special kat sini. Dia ada menu set lauk kampung ni. Ni yang kita nak try ni. Special menu. Okay. Cantik lah. Inilah lauk kampung dia. Asam pedas tetel. Kek dah. Daging salai. Sedap. Terima kasih, dik. Terbaik, guys. Semua ni dalam RM75. Boleh makan 3 orang. Musa punya lain. Musa punya kids menu. Kids menu Musa adalah spaghetti carbonara. Ada vitagen satu, fries dengan nugget. Ibu tak kasi makan, so kita lah makan. Kenapa tak boleh makan nugget, ibu?
Tapi apa nak cakap tu kan, sebab dia proses food. Hidup kan satu proses. Ini kan pula makanan kan? Yelah. Betul tak? Okey je. Ibu banyak hal fikir ibu. Rasa dulu asam pedas tetel ya. Ui. Kita nak semana ni. Okey. Jangan makan. Okey, dulus. Asam pedas dia dulus. Daging dia lembut. Makanlah ibu. Sebenarnya hari kelahiran ibu ni makan banyak sikit. Masak lemak pula. Masak lemak salai. Kasi kuah dulu. Sedap. Sedap. Lemak salai dia A je. Berapa? Per 10. Per 10 saya bagi dia 9 lah. Ini udang sambal petai. Rasa udang sambal ni pula. Bang, bagi tempat udang tu bang. Ibu, ada sambal belacan ni. Tak nak? Terima kasih lagi dapat. Ada sambal belacan siap dia bagi. Sedap, alhamdulillah. So siapa yang dekat area Port Dickson ni boleh dah rasa. Birthday to you. Alamak. Tak. Dia tak boleh kalau orang nyanyi. Tak apa. Okey. Sayang ibu. Birthday. Thank you. Ada apa? Okey, no, nanti. Dah. Jangan sedih sangat. Jangan sedih sangat. Happy birthday. Okey, dah settle makan. Nak bagi berapa, Ibu? Nak bagi berapa? 4 bintang daripada 5 bintang. Oh, lemak anjing. Abang nak bagi berapa bintang, bang? Tak tahu. Anak saya tak tahu. So, terima kasih. Grand Lexus. Ni dia. Oh, salah jalan. Kamu? Sekejap. Sorry, salah simpang. Saya masuk jalan keluar. Aduh, so banyak kereta. Grand Lexus depan lagi. La ilaha illallah. Ada 2. Salah. Satu Grand Lexus, satu Lexus. Abang nampak tak? Papa lah. Bukan, Papa cakap nampak tu tanda. Papa tak nampak. Tak nampak. Saya tak nampak. Ya, hello. Lobby Grand Lexus. 100 meters. You arrive at Grand Lexus Tu Fort dia Dickson. kita, Grand Lexus. So kita turunkan barang dekat lobby dulu. Berapa Lepas tu jam baru nak tunggu? Kita parking. Kita nak pergi mana? Lepas ni. Kita nak pergi dekat lobby dulu lah. Kita pun tak tahu bila kita dah ready ke belum. Tapi apa-apa pun kita Ada turunkan bola. barang dulu. Ada We tempat turun main bola. barang from here can so. You've arrived at your destination. Yes. We are at Grand Lexus. Okay, cantik. Cantiknya. Kita dah sampai. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah dah sampai. Sekejap nak turun barang dulu. Abang boleh tekan stop tak kat situ musa. tau. Kalau dah abang boleh tekan stop. Oh, Musa. Nak tidur ke tadi? Jalanan tak tidur. Sama, terima kasih.
Alright. Okay boleh. Okay. Musa. Wah, get excited dah ni. Silap lah budak kecil ni. Ni lah. Angkat semua. Angkat semua je bang. Kita bergerak ke lobby. Sampai Grand Lexis. Jom. Let's go. Mari kita. Pintu dah kunci. Okey, alhamdulillah. Cepat, Musa. Laju sikit. Jangan laju sikit. Mama. Jom. Okey, masuk. Duduk dulu situ. Musa, go biar abang. Duduk dulu dengan ibu. Go. Abang check in jap, duduk situ. Jom, kita check in dulu. Hello, hi. Check in. Yeah, this is my IC confirmation email kejap Ni bagi tahu Kita akan register dulu. Alright. Nanti senang kan? Terus je. Musa. Sinilah. Musa. Hai Musa. Bilik kita belum ready lagi, so kita kena santai-santai dulu. Ni dia punya kawasan lobby. Lepas tu tempat makan, buffet, breakfast ke apa ke kat situ. So ni kejap lagi. Budak ni lagi ke mana pula? Jom, sementara tunggu bilik belum ready lagi. Dah kenapa pula? Abang dia suka buat benda-benda rare sikit. Jom. Kita nak pergi naik kereta api tu. Ada tu ada kuda pusing. Musa ada kuda pusing. Ada kuda pusing. Jom tanya dia. Bang, saya nak naik kereta api ni, boleh tak bang? Jom. E-rental. Kereta api ni bang. Nampak kereta api ni. Panjang. Tengok Grand Lexis punya best. Di atas. Budak ni. Okey. Ada. Wow. Susah nak jadi content creator, nak buat YouTube, lepas tu nak tengok budak ni. Wah, mencabar guys. Wah, cantik lah. Wow. Wow. Okay, jom. Okay abang, dah ready. Budak ni memang dia tak boleh tahan dah. Dia tak boleh tahan dah. Terima kasih bang. Ya sayang. Ya, jom. Kita nak tengok burung. Kita nampak tu swimming pool. Pool. Kita dah pool ni. Pool kan. Yang itu dia diam. Nampak swimming pool dia diam. Adik-adik pool. Kejap. Kejap sayang. Dah nak sampai dah. Kejap. Assalamualaikum. Wow. Happy birthday ibu. Ya Allah.
Yeay, happy birthday. Thank you. Boleh bang, aku letak di situ bang. Terima kasih banyak bang. Okay. Ada dulu. Balloon. Belum. Balloon. Belum. Nah. Sayang. Actually, hari ni birthday punya surprise untuk ibu. Sambil-sambil tu ni dia buat drama sikit. Okey, jom ikut papa. Jom, come. Come papa. Jom. Okey, jom. Okey, terus terjun. Oleh sayang. Cantiknya. Ada nama dia ada kena ambil gambar tu. Arifin. Happy birthday. Wah. Ni. Wah, besar. Abang buka. Buka kipas. Mana kipas? Ada. Besar tadi. Wah. Thank you, Papa. Ibu nama ibu. Yeay, Lin Arifin. Lemak. Alamak, dapatlah tadi. Sebab lupa buka kipas. Wow. Bawa kita tour ke bilik. Macam mana? Ni dia punya pantry. Wah, pantry dia ada apa bang? Tengok. Ada. Ni? Macam tengok. Dalam. Bukan ada peti ke? Cuba tu, sebelah. Ada sini ke? Oh, tak ada. Sana. Jom. Ini dia punya. Wah, besar lah. Cantik. Lamusa. Wow. Ni apa pula? Ni shower. Wow. Terus tak ada ramah. Shower. Ni toilet. Tutup. Toilet tak ada. Lepas tu yang paling penting adalah highlight of the day is swimming pool dia lah guys. Alamak, macam mana buka dia? Musuh besar tadi. Tolak je. Masya Allah. Wow. Kejap lagi kita akan mandi. Kita update. Wah. Kita update kita mandi. Nanti kita update ya. Okey, bawa korang tengok kat bahagian luar dia. Cantik guys. Bahagian luar bilik hotel. Biasa. Memang malam ni mancing banyak kat sini. Terletak joran kat sini tengok. Ada burung. Ada burung So, tengoklah ikan apa kita akan dapat. Daripada tingkat bilik pun boleh ni. Sap kan? Okey, waktu yang ditunggu-tunggu telah pun tiba, tuan-tuan dan perempuan. Macam mana bang? Okey? Best? Ni apa dia tulis ni? Ada swimming pool. Abang, dah baca belum ni bang? Rules ni kena baca ni bang? Tak. Food and beverage tak boleh masuk sini. Okey, tak boleh pakai sabun. Okey. Baiklah, faham. Okey. Terjun pun tak boleh kot. Ada ya. Tak boleh. Dia cakap tak boleh terjun dia kata. Please shower before entering the pool. Orang suruh shower dulu. Apalah bang. Lawa lighting. Best lah. Let lu. Okey. Kalau ada laluan kecil ni, boleh lalu tepi-tepi ni. Memang bahaya sikit. Ni sementara Musa tidur, kita layan kan. Kau ingatkan dia ada ruang untuk mancing daripada sini, tapi tak ada. Tapi tak apa. Daripada dalam shower ni pun actually kita boleh kita boleh mancing tau. Dia ada tingkap satu lagi situ. Tepi tu. So tengoklah, tak tahu daripada mana nak mancing. Tengok keadaan. Daripada dekat depan pun boleh. Dekat tingkap tu jatuh awak. Menarik guys. Sekejap lagi kita mandi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu apa tu boleh kan? Allah. Okey, tak ada dalam sana kan?
Sekarang ni aktiviti kita adalah memancing pula. Aku dah bawa dah segala tools. Ada. Sabar. Kita duduk sini je. Macam tepi ni je. Ha? Macam mana? Sana ke ni? Sini je lah. Sini depan bilik kita senang. Ibu nak panggil kita. Tapi takut juga letak sini Dia jatuh seram lah. Dia apa tadi? Letak sini. Bukan nanti ayam. Apa dah jadi apa? Cuba buat explain sikit. I don't know how to explain. My pancing is okay, but yours is stuck. Kita kena bersabar dulu. Abang tu cakap kita kena gantung mancing dulu, simpan dulu sini. Dia cakap petang nanti baru boleh. Petang baru ada ikan. So kita relax dulu. Okey, lupa pula nak update tentang katil kan. Kita kena tidur hotel, kena rasa keempukan katil ni. Ya Allah, tuanku risau ni. Takut tak bangun sembahyang subuh. Sebab terlampau tenggelam. Sedap. Terbaiklah. Sebab dia ada layer comforter yang sangat selesa. Ni tidur atas selimut dia kan. Ni kalau dah sarung selimut dia ni kan. Tak sedar. Okay, dah siap. Tunggu isteri aku siap. Lepas tu kita akan pergi makan ikan bakar. Okay, kita nak cari ikan bakar yang berdekatan kat sini lah. Hotel Galaxis ni dekat dengan medan ikan bakar tu. Dekat jetty tu. So, lepas tu kita mancing. Kita mancing kat sini je. Okay, itu sekian update. So, itulah aktiviti yang akan kita lakukan hari ni. All out. Ikan bakar apa ni? Ikan bakar guys. Ikan bakar. Okay. Aduh, garang ni budak ni. Garang ni main. Okey, disebabkan menunggu bagi terlalu lama kita decide untuk jalan kaki lah. Perut dah lapar kan. Ikan bakar dah menunggu. Betul lah bang? Lambat. Okey, sebab terlalu ramai kot orang. So tak boleh buat apalah. Kita terpaksa redha. Tu. Abang nak ambil kita ke? Bukan. Betapa kecewanya hati. Bukan kita yang perlu diambil. Itulah dalam hidup ni. Bukan kau saja yang ada kepentingan dalam dunia ni. Jadi, marilah berjalan. Cantik juga malam-malam. Ada hikmah dia. Lawa lagi. Dapatlah kita scenery ni. Wah. Tok makcik tu pun jalan malu gitu, makcik tu jalan. Kita dah sampai. So kita orang decide nak makan dekat medan ikan bakar. Dekat restoran di Terapung Jom. Mana kita nak makan? Jom. Boleh nampak laut daripada sini. Wow. Best tak Idrus? Nampak laut lah. Steam pun boleh. Steam boleh? Steam? Kena ikan bakar. Kita kata nak makan Boleh, ikan bakar. boleh lah, ikan bakar pun boleh. Ikan bakar lah. Dapatkan meja dulu Tembikai. Jus tembikai. Abang? Jadi, apple dah sampai jadi betul. Tembikai apa?
Ais. Ikan laici ke? Telur leci. Ha? Telur dah ada. Betul, telur ada. Berapa? 2. 2. Ya, abang nak terus ambil saiz besar je. Saiz besar? Dia ada S, M, L. Lalu S untuk seorang, M untuk 3 orang. M. lah. M eh. Lepas tu, Ini kan dia kat bawah nak sini. Bukan apa Space mana? Ada. Siakap lah dik. Siakap bakar. Siakap bakar. Lin, check out Lin. Nak saiz macam mana? Ada 2, ada kecil. Saiz 2 orang. Lebih kurang. Boleh lah. Check out siapa bang? 3 rasa, steam limau, bakar. Bakar. Udang kira macam mana Bos, udang kira macam mana bos? Udang kira macam mana? Dia RM16.5 kalau goreng tepung. Kalau buat buttermilk RM18.5. Kalau butter sarang dia Boleh lah buttermilk lah. Boleh. Buttermilk. Udang. Berapa ekor abang nak? Abang boleh beli. Macam berapa yang display ni je. berapa Ini yang kecil. Udang tadi masak apa? buttermilk. Ikan macam apa? Sambal. Kari sambal. Bakar sambal. Bakar kan? Tapi dia betul. Macam makan Kerang. Kerang kan? Lagi. Lagi sikit. Bakar. bakar. 78.20 sen. Dan Udang buttermilk. 8 ekor. Buttermilk kan? Buttermilk. 60. Lagi satu. Kerang rebus. 36 sen. Okey. Air sampai dulu, makanan tak tahu berapa lama lagi. Sabarlah. Manis. Red velvet. Alhamdulillah. Berkah lah. Terima kasih banyak bang. Tinggal ikan bakar. Ikan bakar tadi nasi abang 4 kan? Ada 2. Ada lagi 2. Lagi 2 je bang. Satu dah ambil dah. Lengkap setelah 40 minit. Semua komplit. Orang pun ramai tapi alhamdulillah lah. Mana tu nasi? Oh, ni YouTuber. Syukur. Jom. Okey, nak abang nasi abang. Bismillah. Kita try dia punya sup. Ada pesan ni. Nak tengok sini. Ini pesan ni. Ayo, okey. Kita apa order? Tolong tuangkan udang lah. Boleh tak? Tak ada kecelupkan dengan dekat sambal. Okey, tak ketuk dan udang. Panas kau. Panas. Panas guys. Memang lembut isi dia. Ikan bakar, ikan siakap bakar. Bismillah. Baik. Baik guys. Masya Allah. Itu ada ikan bakar. Itu ada
buttermilk crown, tom ayam, telur dadah, sayur kangkung, dan kerang rebus. Alhamdulillah. Padahal ramai, sedap. Sedap. Sedap ni. Padahal ramai. Kita tengok harga dia nanti pula Ni kita ambil harga pula. Isi ikan bakar ni. Oh panas. Panas. Isi dia. Cuba kau. Kena YouTuber sangat. Makan pun nak kena rekod. Panas kau. Alhamdulillah. Kita sikit kicap dia. Sedap. Baik. Kerang. Jangan bincang ya. Masya-Allah. Okay, kita dah selesai makan ikan bakar. Macam mana, Bibi? Alhamdulillah, sedap. Alhamdulillah. Harga dia untuk 3 orang punya makan dalam RM218. Wah, hatus. RM18. Tapi okeylah sebab sedap. Kena beritahu lah supaya nanti orang mesti akan tanya kan, berapa kau makan tu? So semua-semua tu dalam RM218 lah. Itulah. Alright. Pancing dulu lah. Sementara tunggu subuh kan. Telayan dia. Aduh, pada tingkap ya. Mantap lah. Relaxis ni. So kita tengoklah apa yang kita akan dapat kan. Tak tahu lagi lah. Yang penting semangat dan usaha tu ada kan. Ikhtiar tu penting. Dapat tak dapat nombor 2. Okay. Lebih pada isi masa lapang ni. Oh, ada cium matahari pagi. Sekarang pukul 8.15. Don't disturb my baby. He's sleeping. Nah, dia tengah tidur. Ini matahari pagi, tak apa. Cergas. Tu abang tu. Boleh ke kalau kita naik dia? Dia nak ke arah kita ke tu? Kan? Dia macam ke arah kita kan? Letak jalan kaki je lah. Jom. Dah. Jomlah. Jalan kaki je lah. Oh. Tutup bang. Biar apa? Pancing. Dah angkat dah. Dah naik sampai atas. Jom. Let's go. Satu je lah tempat ni sebab nak kena pakai servis bahagi ni. Aduh, letih lah. Sebab dia jauh kan daripada lobi kan. Tapi tak apalah. Semua. Siapa yang mengenali Kuang Fatana, dia memang tak suka tunggu-tunggu ni. So biarlah aku berjalan kaki. Satu je dia tunggu. Apa dia? Dia Itu pun kena marah. Cepat sikit.
Ni tak mau bangun pula. Itulah semalam susah nak tidur. Lepas tu nak bangun pagi susah. Jom kita nak pergi breakfast. Let's go. Kita akan masuk untuk breakfast buffet di Grand Lexis. Jom, mana kita nak duduk bang? Let's go. 1, 2, 3, 4. Boleh lah, boleh lah. Okay, kena sabarlah kejap ya. Tunggu dia ni buat kita boleh pergi ambil makanan dia. Okay, aku bawa korang pergi tengok makanan yang ada. Biasalah ni, bahagian sup-sup ni memang favourite lah. Ada kuih tiaw, ada mi, ada mihun. Tu sup dia. Oh sorry, ni sup dia. Tu nak celur dia. Ini bubur. Bubur. Yang ini dimsum. Oh kan, ni pau. Mini pau. Ni dimsum belum top up lagi. Wow. Oh, pilihan roti dia tengok. Nak roti apa? Salad. Salad semua siap. Okay, jom kita pergi section lain pula. Oh, ini kuih tiaw. Kuih tiaw. Rendang, nasi lemak. Oh, nasi lemak ni mantap. Aiskrim pun ada. Memang kena makan puas-puas lah. Tidak nak berbaloi bayar buffet breakfast. Oh, ni sedap ni. Okey, saya nak makan ini kejap lagi. Sedapnya. Ini puding roti. Yang roti tak nak. Ini baked bean kan, baked bean. Ini chicken slice. Ini apa pula? Hot dog, chicken sausage. Wah, mantap lah. Air, tengok. Air macam-macam ada. Ada 2 jenis air. Air panas. Air panas teh tarik. Hai guys. Aduh. Tu kena spek. Awak makan apa? Kopi. Awak dah makan belum? Awak tu dah makan belum? Dah. Lagi. Lagi. Kan makan tu je. Kan dah makan dah tadi. Serius. Ingat diet tadi. Diet. Tak ada mana. Dia maknanya. Itu rambut dia. Budak tu tengok dia bapa betul-betul rambut. Mana budak ni? Ni Seven. Ya. Ya. Mana papa punya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Omelette biasalah kita ambil mashed potato sikit, veggie sikit, kita masuk sekali jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Berat, besar. Anak saya ni dia dewasa sebelum umur. Orang besar makan. That is nasi lemak. Menu seterusnya roti bakar pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak makan kuih tiaw sup Cantonese style nya. Lepas tu kopi.
Ya, yeah, mesti coffee adalah kemastian. Oh, lawa dia punya cawan dia. Rasap-rasap. Okey, abang tengok aje. Barang, makan abang. Kenyang. Musa. Wah, dia teleng balik. Pagi-pagi kita pergi tempat viral ni. Apa nama tempat viral ni? Zeus ya, yang dikatakan paling terpaling lah. Paling cantik. Oh lama, baguslah duduk dengan jalan dengan abang. Pandai dia. Jalan-jalan. Hari ni birthday girl nak belanja. Zeus. Orang yang belanja Orang yang belanja. Okey, jom kita habiskan duit orang tu. Bagus, teruskan memberikan hadiah sebegitu. Jom kita enjoy coffee Zeus dengan lawa lah, padan lah viral. Ya. Tengok tu. Pemandangan pantai tu yang kita perlukan. Masya-Allah. Inilah dia Zeusnya. Musa, careful. Jom. Tengok tu depan pantai. Oh, best lah. Jom, come Papa. Come here. Come Papa, sini. Come here, Musa. Nana, come here. Tena, sini. Wow. Zeus Coffee, everyone. Ustaz sampai ni. Cantik. Jom. Dia dah suka main kat sini pula. Oh, cantik. Ni lawa. Zeus Coffee. PD Waterfront. Oh. Suka dia jalan. Turun balik. Wow, lawa lah. Dah lawa dah. Papa lebih konten video. Ini sebab YouTube je. Papa lebih konten daripada ibu. Cik. Ui, lawa lah. Berlatar belakang. Musa punya. Papa punya kipas mana? Dekat dalam beg, dalam kereta. Alamak. Asal dia pusing kat kita. Atas pula. Orang cakap kat belah atas ni view dia lagi cantik. Jom. Syah. Betul lah. Kat atas ni memang cantik lah tempat apa-apa. Wow. Last. Lawa. Cantik tak cantik lah view dia lah. Lawa lah. Bang, nampak ada kapal bang. Ada kapal. Kita dah tukar 2-3 tempat dah. Abang punya gambar lawa semua. Abang gambar. Wow. Panasnya ibu. Tak main-main lah. Oh, ini kedai ni betul-betul mengambil memori ni. Ya. Memang kat sini power lah. Dia punya goreng-goreng memang sedap. Laksa dia, menusuk dia. Siapa yang pernah belajar kat Politeknik Polisen je tahu kedai ni. Siapa lagi yang tahu tempat ni? Memang best. Dia depan sikit je daripada Politeknik Polisen. Korang jalan depan sikit, lepas pada mini zoo PD tu, nanti korang nampak belah kanan. Kalau korang daripada mini zoo lah,
korang akan nampak kedai ni tepi jalan je. Memang best lah. Ni dulu petang-petang kita akan makan lai cikang dia best dengan dia punya kuih-kuih. Kalau korang datang PD, korang boleh singgah kedai ni, tapi dia buka pukul 2 petang. Start. Okey, beritahu korang tempat ni memang dia punya specialities adalah lai cikang. Cakap. Okey dah. Nah. Bismillah. Anak, dia nak Tidur. tidur. Okey. Nak biskut. Nak ambil. Angkut dah. Jom. Sedap guys. Tahu sumbat dia sedap. Ni dia punya special dia. Popia goreng ni. Panas gini. Sambal dia ni memang baik. Sedap. Sebab apa benda? Sebab this is Negeri Sembilan. Tak podeh, tak Negeri Sembilan lah geng. Okey bang, pedas tak? Boleh tahan? So now kita try dia punya kuih tiaw sup. Tak sikit cili kan. Kawan. Di 9 punya podeh. Berakhirlah sudah short trip kita orang. Dah settle dah. Apa tu, pergi Zeus Viral tadi. So inilah short trip kita orang. Dapat bilik ni. Aku book bilik garden view actually. Lepas tu diorang upgrade bilik executive pool villa. So total semua RM693.26 lah, lebih kurang macam tu. Siap dengan tax. Siap dengan tax bang. Lepas tu kita ada tambah extra juga untuk birthday celebration tu, untuk surprise tu. So dalam harga dia paling mahal 300.5, paling murah 100.5. So yang aku ambil ni 300.5 sebab yang 100.5 tu dia macam balloon saja ke apa, so macam tak complete kan. So alang-alang full setup tu dalam 300.5 macam tu lah. Dan ni kali terakhir lah bermandi manda sebelum kita check out. Enjoy abang, kita nak check out. Alright, jumpa lagi untuk next vlog. Nak pergi mana pula bang? Bagi cadangan. Ataupun korang komen kat bawah mana lagi kita as a family kena pergi. Kalau ada cadangan kan yang best-best mana, kita orang tak tahu. So kalau ada tempat yang best, bagi tahu. Alright, Assalamualaikum.